Inilah gambaran pengundi parti-parti yang kuasai PR ke Air Kuning nanti untuk tentukan akan kemenangan calon masing-masing. Nampaknya pengurusi PN Muhyiddin Yassin terpaksa mengarahkan kegabungannya Parti PAS. Jika dilihat dalam gambaran pengundi Parti Bersatu tiada calon dan undinya, di antaranya Parti Bersatu baru suka tambusi Air Kuning. Keadaan ini pengurusi PN Muhyiddin Yassin tentu melihat PAS parti sekutunya lebih banyak pengaruhnya di kawasan tersebut. Parti PAS sudah banyak kali bertanding itu pun gagal, apalagi partinya Bersatu yang mana tidak ada berpengaruh boleh menyanginya. Jangan lupa tolong like, share, komen, subscribe. Sila komen apa-apa pandangan ulasan anda. Kami harap dan alu-alukan sebangan pendapat tentang dan sokong puji hina dan apa-apa ia memburuk-burukan, kencing sana kencing sini haram halal. 3A saya tidak gelakannya di channel Awangku Adi. Saya sebagai pemerhati politik melihat PN atau PAS memang suka tawan Air Kuning dari BNUMNO PHPKR DIP amanah kekuatan PAS bersendirian mengharap cuba nasib dan undi protes pihak yang marah-marah. Kita ikuti PN PAS tentang kehebatan mereka. Bagaimana hebatnya senarai calon mereka yang banyak satu-satu melemahkan rakan gabungannya, Parti Bersatu. PAS Tapah menyenarai pendek 6 nama termasuk wanita untuk diangkat sebagai calon bagi mewakili Perikatan Nasional dalam PRK Dun Air Kuning tidak lama lagi. Timbalan Pesuruhjaya PAS Perak Muhammad Akmal Kamarudin berkata, daripada 6 nama yang disenarai itu, PAS Negeri akan menyerahkan 3 daripadanya kepada pimpinan pusat untuk dimuktamadkan. Katanya PAS Tapah dan Negeri telah mengatur kesiapsiagaan untuk menghadapi PRK itu dengan memperkemas jentera dan program mendekati pengundi. Akmal yang juga adun selama berkata, PAS mempunyai peluang menang di kerusi berkenaan tetapi semua pihak dalam parti termasuk PN perlu bekerja keras. Sebelum ini, pengurusi PN Muhyiddin Yassin memaklumkan gabungan pembangkang akan mempertaruhkan calon PAS pada PRK Air Kuning. PRK Dun Air Kuning akan diadakan susulan kematian penyandang Hisham Syahrudin akibat serangan jantung pada 22 Februari lalu. Pihak dalam parti termasuk PN perlu bekerja keras. Sebelum ini, pengurusi PN Muhyiddin Yassin memaklumkan gabungan pembangkang akan mempertaruhkan calon PAS pada PRK Air Kuning. PRK Dun Air Kuning akan diadakan susulan kematian penyandang Hisham Syahrudin akibat serangan jantung pada 22 Februari lalu.